Jom Kak Ling share macam mana cara kita nak mengopi di puncak Jabal Uhud, Madinah. First, kalau hotel korang berdekatan dengan Masjid Nabawi, korang boleh ambil Karim and bagi tahu je driver nak pergi naik GMC untuk ke puncak Jabal Uhud. So dia akan bawa korang ke sini. Lebih elok pergi time maghrib sebab korang boleh tengok sunset. Harga GMC naik dan turun ke puncak Jabal Uhud ni adalah RM50. Satu GMC ni boleh muat 4 ke 5 orang. And akan ada penceritaan sikit daripada Pak Arab yang drive GMC ni. He want to drink from the water, but the color of the water is changed because that water is not running. So بالغرس منها يا ولد. نعم الغرس في الخلف لا يمكن الدخول إليه. نعم. Prophet Muhammad he wash his blood after resurrection from here. Ali bin Abi Thalib he bring the water. Sumur yang di Nabi ketika itu kalau setelah perang Uhud Nabi minum airnya di sini. Sumur itu. Mana sumurnya? Di Al-Gharas. Sumurnya mana? Di sebelah kiri tadi Bunda masuk ke dalam. Nggak boleh. Oh iya, dia tunjuk tadi. Iya. Nak naik ke puncak Jabal Uhud ni ambil masa 20 minit je. Dekat tengah-tengah dia akan stop untuk korang tengok Jabal Uhud daripada tengah. Sebelum sampai ke puncak dia akan stop dulu untuk bagi kita orang teaser tengok pemandangan kota Madinah. Masya Allah, subhanallah, cantiknya. Alhamdulillah kita dah sampai ke puncak Jabal Uhud. Dekat atas ni ada kafe, kita boleh mengopi. Duduklah lama mana yang korang nak sampai tengah malam pun boleh sebab dia tutup jam 2 pagi. Dekat sini memang tenang sangat sambil mengopi, sambil tengok kota Madinah yang tersergam indah. Lepas tu dengan dia punya decoration pun macam Arabic decoration. Memang best sangat lah Kak Rin cakap. Kalau datang Madinah, korang tolonglah naik Jabal Uhud untuk menikmati keindahan kota Madinah. Actually korang jangan risau, sebelum naik tu dia ada surau dekat bawah and ada kedai makan kat bawah tu, ada ayam geprek sedap-sedap belaka. So kalau korang pergi umrah jangan lupa singgah ke puncak Jabal Uhud dan semoga video ni bermanfaat buat semua. Stesen nak naik JMC ni ke Jabal Uhud tak jauh je daripada Masjid Nabawi. Biasa travel agent bawa korang pergi Jabal Uhud dekat Masjid Uhud tu kan, dia di belakang-belakang situ je. Kalau tak keberatan boleh share video ni supaya memberi manfaat buat semua.